main-main kan ni? Dibijak pandaikan oleh SKV Mind Tropic. Tablet kunyah untuk tak bijak. I sekarang ni nak bertanyakan soalan tentang kon aiskrim. Asal usul kon aiskrim ni macam mana? Tahun 1837. Oh, ada ke buku tu? Ada. Penulis dia Iced Tea. The most wonderful, beautiful, magnificent fool about ice cream in the world. Misal bul-bul. So sebenarnya kalau anda nak tahu, bila aku baca aku rasa macam serius lah, rupa-rupanya kon diperbuat daripada benda ni, kertas pasir. Sampai sekarang. Janganlah, budak-budak ramai tak suka. Saya pun suka. Okey. Ini menurut buku. Menurut buku. Menurut buku Lepas tu ini. aku baca lagi, kertas pasir dia tu seumpama rumpai laut. Jajan rumpai laut tu. Apa rumpai laut? Seaweed. Seaweed. Maknanya ia merupakan kertas pasir yang boleh dimakan, yang berasal daripada Colombia. Okey. Asal usul aiskrim ni lah. So kertas pasir tu akhirnya diproses menjadi kon. Sebab tu dia keras dan boleh tahan lama. Okey. Dan dia kesat.